cadangan menghapuskan atau pengurangan pension pesara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani. Kerana perlu dinilai penjawat awam ini bukan dari segi duit saja, dia jasa dan khidmat mereka, budi mereka kepada negara dan rakyat. Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan disebut ata. Di zaman Nabi dan Abu Bakar disebut taswiyatul ata, imbuhan yang sama, tak ada grade, tak ada kelas, sama. Ketua jabatan jaga sama saja. Zaman Umar bin Khattab diubah pentadbiran kerana masyarakat sudah besar, negara sudah besar, di masa itu sudah luas. Disebut dengan taqsimul ata, mengikut grade dan kedudukan, gaji, dan termasuklah juga persaraan. Termasuklah isteri-isteri bila suami meninggal diberi peruntukan. Kerana yang dinilai ialah budi dan jasanya. Orang Melayu sebut dalam pantun, bola pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, beri yang baik dikenang juga. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, memberi pahala kepada orang yang berkhidmat dan jasanya yang berpanjangan. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dianggap sebagai amal jariah. Contohnya yang mengurus, membina jalan raya, membina bangunan, membina hospital dan sebagainya. Bukan saja membinakan masjid dalam Islam. Walaupun dia telah meninggal dunia, faedahnya dimanfaatkan oleh manusia, maka dapat pahala. Tuhan tak potong pahala. Maka Nabi mengambil iktibar ini dengan mengadakan pension kepada pesara-pesara, termasuklah setelah mereka meninggal dunia kepada keluarga mereka. Ini patut kita jadikan iktibar yang sangat menarik.